Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pro 2 Kelisa kita buat restoration dah hampir pun sampai waktunya untuk kita serahkan kepada owner. Apa-apa sebelum saya matikan enjin, saya nak belanja punya exhaust dulu. Begini. Okay, kita buka bonet. Mesti korang tahu kan enjin yang mana? Enjin yang kita buat restore itu tu, owner request pasang half cut wire AV turbo. Lepas tu dia minta kita restore balik dia punya enjin. Dia nak macam yang bersih lah, macam keluar kilang lah. Jadi kita overhaul balik dia punya enjin, piston ring, main bearing, control bearing. Kita grembal balik, basi semua kita tukar baru. Yang mana bracket-bracket, skru-skru dia semua kita hantar celup. Macam radiator, pakai radiator aluminium. Hose kita pakai hose Samco. Ada tambah SQV. Lepas tu kita ubah bracket custom radiator dia, power steering dia. Yang ni kalau korang nak beli bracket ni, korang beritahu, kita orang ada jual. Okay. Lepas tu owner request body kit Kelisa second gen. Body kit dia kita baru tukar. Lepas tu ada tambah lip lagi, model special edition. Kalau korang tengok dia punya sport rim pun mengecek, CE28 warna candy. Depan belakang ada disc brake. Belakang pun tambah disc brake Detomaso G200. Okay. Bahagian belakang dia pula ada lampu albino dengan lip dengan spoiler. Kalau kita tengok kereta ni nampak kemas, simple. Orang kata kalau jalan tu bergaya lah. Side mirror chrome auto flip. Bahagian dalam pula, hari tu memang ada tukar pintu pintu 44. Kita belanja sikit tutup pintu dia, bunyi kedap. Dia punya bunyi macam Mercedes. Lepas tu rotary hitam, dashboard hitam, steering wire AV turbo, kerusi owner dah siap balut awal-awal. Baru dia hantar kereta. Dia hantar balut dulu baru dia hantar kereta. Okay. Jadi sekarang kereta dah siap. Saya dah test drive. Alhamdulillah, sedap semua. Exhaust stainless steel daripada depan sampai belakang. Okay. Alhamdulillah kereta ni dah siap. Jadi saya pun dah test drive, engine, gearbox semua memang smooth. Kita pun dah siap push pakom. Okay, yang mana kalau korang nak buat restoration ke, nak buat penukaran engine ke, ataupun nak buat servis, normal servis pun, servis minyak hitam sahaja pun boleh. Okay, nak flashing aircon pun boleh. Jangan lupa, kita orang ada dekat Taman Cina Pasir Gudang Johor Bahru, Taman Kobina, Tampo Johor Bahru. Like, komen dengan share sekali. Assalamualaikum.